Hai guys, Assalamualaikum semua. Okey, alhamdulillah macam semalam yang kita bagi tahu yang kita dah terjual 100 kilo ayam, nasi ayam claypot. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Apa yang kami rasa bersyukur sangat sebenarnya mungkin ini adalah asbab jugalah disebabkan kita tolong anak-anak gelandangan sebelum ni. Mungkin doa-doa daripada dorang juga. Apa yang kami beri kat dorang, Allah balas lebih dekat kami lah. Syukur alhamdulillah. Okey. Ya, ini sebenarnya keajaiban dalam bersedekah. Kita nak bersedekah ni tak perlu pun kita nak tunggu kita ada duit. Macam saya pesan kat adik tu, kan saya pesan kat adik tu, dia kata sedekah ni tak perlu kita tunggu ada duit. Mana yang kita mampu kita bagi. Sebab saya pun nak kata betul-betul anak daripada asal usul daripada orang kaya pun tidak. Saya pun bermula daripada kosong and semua sendiri. So nak kata memang orang yang hidup senang lenang ke tidak juga. Okay, so saya tolong bantu apa yang mampu, tapi Allah bagi lebih. Memang lebih. Semalam pun kami terkejut. Syukur alhamdulillah. So terima kasih. Mungkin korang datang support kami pun sebabkan video saya bantu anak-anak gelandangan hari tu. Sebenarnya pun kami just nak bagi tahu yang kami akan buat infak lagi untuk anak-anak gelandangan ataupun orang-orang gelandangan kat area KL ni lah. Tapi insyaAllah lepas kami dah stabil sikit, sebab sekarang kedai busy orang serang. InsyaAllah nanti kalau kami ada masa lagi, kami akan buat lagi infak untuk anak-anak gelandangan lagi. So siapa-siapa yang berminat untuk infak kepada anak-anak gelandangan, korang boleh DM kami lah. Tapi kami menerima infak dalam bentuk makanan sajalah. Kami tak terima dalam bentuk wang ringgit ke apa. So korang order apa yang korang nak, kami akan sampaikanlah amanah korang ke anak-anak gelandangan ataupun orang-orang gelandangan di area KL ni. Alright, itu saya. Thank you so much korang support saya. Okay, so jangan lupa besok kita buka daripada pukul 5 sampai pukul 12 malam. Okay, tak buka tengah hari. Lunch time tak ada sebab solat Jumaat. Alright, itu saya. Assalamualaikum. Bye.